Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati, lagi saya sanjungi Naib Presiden Persatuan Belia Islam Nasional Saudara Uzair Izzat Amin bin Muhammad, yang saya kasihi Saudara Yassin Arwani selaku Timbalan Pengerusi Pembina Gombak, yang saya hormati Saudara Muslim, barisan-barisan kepimpinan yang lama maupun yang baru, seterusnya ahli-ahli pembina yang saya sangat-sangat kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan yang agak sejuk Okey, dia tambah sejuk kat depan ni, tambah sejuk InsyaAllah. Okey, jadi yang pertamanya suka untuk saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan jawatan kuasa penggerak, jawatan kuasa penggerak AGM pada tahun ini. Berikan tepukan kepada jawatan kuasa yang dikaji oleh PPT Zon. Okay. Saya rasa AGM pada kali ini, setelah hampir 4 tahun saya berada di UIA, hampir 4 tahun saya berkhidmat bersama pembina UIAM, hampir okay. Saya merasakan AGM pada kali ini adalah AGM yang terbaik. Okay. Itu yang pertama. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang mana rata-ratanya adalah ahli pembina, betul? Okay. Kita masih lagi nampak ada ruang-ruang kosong, tapi tak apa. Okay. Dia ramai kehadiran yang pulang untuk berhari raya, betul? Ini adalah orang-orang yang tinggal untuk bersama dengan pembina. Okey, boleh tepukkan sikit. Okey. Sebagai permulaan, suka untuk saya ingatkan di mana asal usulnya pembina ini. Okey. Pembina Ayah-Ayah Chapter ataupun Persatuan Belia Islam Nasional lahirnya daripada dakwah dan tarbiyah yang kita warisi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dakwah dan tarbiyah itu kemudiannya diwariskan kepada para sahabat dan seterusnya diwariskan kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita pada hari ini. Jadi untuk memegang ataupun menggalas tanggungjawab dakwah ini, ia bukan satu perkara yang mudah. Tidak pernah sedetik pun dakwah dan tarbiyah ini terpisah dengan onak dan duri. Tidak pernah sedetik pun tarbiyah ini terpisah dengan tribulasi. Dan tak pernah sedetik pun dakwah dan tarbiyah ini lekang dari darah dan keringat para pejuang. Maka untuk menggalas beban dakwah ini, ia memerlukan pengorbanan kita semua. Dan dakwah dan tarbiyah ini hanyalah semata-mata untuk Allah yang satu. Itu yang perlu kita yakini bersama. Kemana ini kita bawakan tarbiyah ini? Persatuan Belia Islam Nasional bukanlah sekadar persatuan. Kita adalah gerakan mahasiswa Islam. Itu adalah perkara yang perlu kita sematkan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tak bersedang untuk bercakap panjang untuk hari ini. Okay? Kita ada banyak lagi kerja yang kita akan kena buat selepas ni. Okay? Jadi yang kedua, saya ingin ulang kembali kata-kata Presiden kita yang lepas, Presiden 2013-2014, Saudara Muslim. Bagikan sedikit tepukan untuk Saudara Muslim.
Yang mana bagi saya beliau mampu untuk mengubah paradigma ahli-ahli pembina sepanjang pemerintahan beliau. Okay. Cukup hebat Muslim. Okay. 4 tahun kita berada di UIA dan kita berdaftar di bawah STEP. 4 tahun itu jugalah kita mengubah suasana UIM itu sendiri. Daripada persatuan yang hanya mempunyai lebih kurang 10 orang dan plus and minus, akhirnya kita mempunyai lebih daripada 300 orang ahli sepanjang penubuhan kita. Dia adalah satu pencapaian yang amat memberangsangkan bagi sebuah persatuan yang umurnya baru menginjak masuk 4 tahun. Kalau kita analogikan pembina IAM ini sebagai seorang budak kecil. Pada umur setahun, apa yang boleh budak kecil lakukan? Maka tadi tu ada orang yang jawab mengisi borang pembina kan. 4 tahun. Secara logiknya, kanak-kanak yang berumur 4 tahun ini sudah tidak perlu kurangnya kebergantungan dia terhadap bantuan orang lain. Dia sudah mampu berlari sendiri, dia sudah mampu meminta, dia sudah mampu berkata-kata dan sebagainya. Betul? Begitu juga dengan pembina UIA. Pembina UIA telah hampir mencapai tempoh matangnya. Kita bukanlah satu gerakan yang akan sentiasa berada di takut yang lama. Kita akan terus menerus meneraju dan memimpin mahasiswa daripada sudut apa? Itu yang kita sebutkan sebentar tadi. Pembina IAM chapter akan terus relevan selagi mana 3 aspirasi yang kami sebut tadi tidak tercapai. Aspirasi yang pertama apa? Islam sebagai penyelesaian. Yang mana kita tak dapat buat masa sekarang. Masih ada lagi ramai kawan-kawan kita yang di luar sana yang mencari selain daripada Islam untuk menjadi jalan keluar bagi mereka. Tapi benda itu kita tidak mahu. Kita nak Islam menjadi satu-satunya jalan keluar bagi permasalahan umat manusia. Yang pertama. Yang kedua, apa aspirasi kita yang kedua? Tadi kalau buat kata Muslim, toreh keluar aspirasinya. Apa aspirasi kita yang kedua tadi? Mengekalkan ataupun Cepat baru sebut tadi. Jati diri Muslim. Betul. Kalau kita tengok ramai mahasiswa yang di luar sana, yang hilang jati diri. Datang zaman Hindustan, kita nyanyi lagu Hindi, betul? Datang zaman Justin Bieber, kita nyanyi lagu Justin Bieber. Datang zaman Korea, semua nak sikat rambut tepi, betul? Semua nak masing-masing nak menjadi orang lain. Sedangkan kita lupa, kita sebagai seorang mahasiswa Islam yang mana sebelum ini mempunyai jati diri yang hebat. Jati diri Muslim adalah jati diri yang hebat. Dengan jati diri Muslim, kita berjaya membebaskan Rom. Dengan jati diri Muslim, kita berjaya membebaskan Parsi. Betul? Betul tidak? Dengan jati diri Muslim, kita berjaya membebaskan Al-Aqsa. Tapi pada hari ini, disebabkan hilangnya jati diri Muslim, ke mana kita? Soalannya kat mana kita?
kita menjadi satu bangsa yang hina, yang tunduk kepada orang lain. Sedangkan satu ketika dahulu kita merupakan bangsa yang hebat. Ingat kata-kata Rabi'i bin Amir, kita adalah kaum yang apa? Kaum yang membebaskan manusia daripada penghambaan manusia kepada penghambaan secara total kepada Tuhan, kepada manusia. Okay. Perlunya untuk kita kembali mencari identiti kita yang hilang. Dan pembina IIM Chapter akan terus menerus membantu dan menggarap segala potensi yang ada pada setiap ahli-ahli kita. Kalau ada yang reti berlakon tadi, boleh cuba garap lagi lepas ni. Sebab kata mungkin kita boleh tambah lagi biro. Mungkin lepas ni kita boleh buat biro kebudayaan, package kebudayaan. Betul? Okay. Dan yang ketiga, aspirasi yang ketiga. Apa aspirasi kita yang ketiga? Aspirasi kita yang ketiga, menentang arus liberalism. Itu bukan tentang arus liberalism saja, tentang segala bentuk pemikiran, segala bentuk idealism yang bertentangan dengan Islam. Kita takkan sekali membiarkan, kita tidak akan sekali-kali membiarkan anak bangsa kita tidak akan sekali-kali membiarkan umat Islam terkebelakang ataupun hanyut di bawah arus-arus yang sebegini, arus-arus yang rosak. Itu adalah janji pembina buat kita. Okey. Ini seterusnya. Kami lah kan? Kami selaku barisan kiadah pembina IIM Chapter sesi 2014-2015, insya-Allah. Okay. Kita melihat isu-isu yang berkait, kita juga melihat secara teliti, mungkin secara teliti isu-isu yang berkaitan dengan mahasiswa. Isu-isu yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti yang Uzair, Muslim dan ramai lagi pimpinan pembina menyebut tentang bagaimana kita ingin menjadi pemimpin kepada orang lain. Okay. Dan untuk menjadi pemimpin ini, kita memandang berat isu-isu yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti isu kepimpinan, isu intelektual, dan tak terkecuali isu kebajikan mahasiswa. Kita boleh kata bahagian kepimpinan, intelektual, kebajikan mahasiswa. Okay. Jadi ahli-ahli yang saya kasihi, pembina IIM Chapter untuk merealisasikan agenda-agenda kita yang saya sebutkan tadi, kita perlu menjadi penyelamat, kita perlu jadi peneraju dan penyelamat dan peneraju kepada ribuan mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, dalam mengeluarkan mereka dari sebarang kekeliruan bila berhadapan dengan pelbagai isu. Betul. Kadang-kadang ada orang yang bagi pendapat yang sebegini, ada orang yang bagi pendapat A, ada orang bagi pendapat B. Pendapat A tak syariah compliant, pendapat B pun tak syariah compliant. Maka pembina IIM Chapter perlu menjadi penyelamat, perlu memberikan solusi yang bertepatan dengan syarak. Dan dengan itu kita memerlukan lebih ramai lagi tokoh-tokoh kepimpinan, tokoh-tokoh yang mampu memimpin mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana, supaya tidak terpesong dengan penyelesaian yang silap. Okay.
Dan kita juga perlu menjadi titik rujukan. Titik rujukan. Saya bangga dengan anugerah tadi. Kita ada anugerah rekreasi, anugerah akademik, Ukti Aliyah, betul. Anugerah bakti siswa dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini perlu dibangunkan secara lebih giat untuk memimpin mahasiswa kat luar. Okay. Kita perlu menjadi titik rujukan dalam segenap bidang. Kalau orang bertanya tentang isu kepimpinan, maka kita ada tokoh-tokoh kepimpinan. Kalau orang bertanya tentang isu ekonomi, kita ada tokoh-tokoh ekonomi. Dan yang terbaru mungkin tadi saudari ni terlupa nak sebut, kita ada menghantar panelis Saudara Azhar ke apa namanya, Diskofi membincangkan isu ekonomi. Maka perlunya untuk ahli-ahli pembina UIA ini mencari potensi yang ada untuk dipersembahkan, untuk diberitahu kepada barisan tiada, untuk diberitahu kepada semua ahli pembina, supaya potensi-potensi yang ada dalam setiap diri mahasiswa ini, dalam setiap diri ahli-ahli pembina dapat kita gila. Bagi contoh, mungkin tak nampak kan, macam mana kita nak gila. Setiap manusia yang ada ni, setiap manusia yang Allah ciptakan, maka bersama dia pasti ada potensi yang besar. Cumanya potensi ini perlu di-enhance. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyertai pembina. Okay. Sebilah pedang, saya analogikan, sebilah pedang bila mana dia keluar daripada tapak acuan, agak-agak pedang itu mampu memotong apa-apa tak? Macam mana? Tak, rupanya tidak. Sebilah pedang yang keluar daripada tapak acuan tidak mampu memotong apa-apa. Dia perlu diasah. Begitu juga dengan sebutir belian. Bila dia keluar daripada lombong, dia tidaklah secantik yang mana kita lihat pada hari ini. So, dia perlu dia apa? Perlu dicanai. Okay? Kita mungkin lag sikit dalam masa Melayu lah, sebab kita belajar sehingga. Tak apa. Depan ni boleh bersama yang pembina kita tumbuhkan lagi satu. Kursus bahasa pula. Hilang. Okay. Jadi begitu juga dengan manusia. Bila mana Islam datang bersama dengan Rasulullah, dia tidak membantutkan potensi manusia. Tak sekali-kali membantutkan potensi manusia, tapi dia datang dengan menggila. Itu juga yang kita perlu lakukan di pembina ayat chapter. Seterusnya, saya ingin tegaskan, pembina ayat chapter, kita sebagai seorang ahli pembina ayat chapter, pembina ayat chapter perlu menjadi sebuah organisasi yang kreatif dan progresif, tidak jumut, dan tidak terlalu terkebelakang. Jelas? Kita perlu menyediakan wadah-wadah, ataupun kita perlu menyediakan platform yang mana dapat membantu ahli-ahli kita untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Itu yang kita perlukan. Dan Alhamdulillah, daripada tahun 2011, pada tahun 2011 kita ada 3 biro. Biro aktivisme, biro TND, biro pupuk betul. Pupuk. Anda tak pasti zaman tak ni sangat. Anda masuk TND, tak masuk pupuk. Okey. Pada hari ini kita bukan lagi biro.
kita bukan lagi biro. Pada hari ini untuk menggambarkan perkembangan pembina IIM Chapter, hari ini kita telah mempunyai lebih daripada 5 buah jabatan. Satu pencapaian yang hebat. Yang mana 5 buah jabatan ini di belakangnya ada beberapa projek. Sebagai contoh Jabatan Bakti, yang mana di belakangnya ada projek Aman Palestin, Quran Core Project, Facilitating Team dan sebagainya. Dan itu adalah penanda ukur ataupun penanda aras yang mana pembina ini tidak stagnan. Tahu stagnan? Stagnan ni maksud dia tak berkembang. So pembina IIM perlu lebih berkembang. Mungkin pada hari ini kita buat AGM kita kat Moot Court, tapi Ana mengimpikan 5 tahun lagi AGM kita bukan di sini. AGM kita di CAC. Kakak boleh terima tak? Akhir kalam yang terakhir. Saya ingin jelaskan sekali lagi. Pembina ini bukan milik saya seorang. Pembina ini bukan milik Kedah, tapi pembina ini adalah milik kita semua. Pembina ini milik siapa? Kita semua. Milik kita semua. Okay. Impian yang pembina impikan ini, matlamat yang pembina letakkan ini terlalu tinggi. Matlamat yang kita impikan terlalu hebat. Jadi mustahil untuk pembina bergerak dengan kapasiti seorang, dua orang, 20 orang, tak. Dia memerlukan kapasiti anda semua. Jadi bersama dengan pembina kita menggarap lebih banyak potensi. Kita mengembeling tenaga untuk menaikkan lagi pembina IIM Chapter. Kita perlu menjadi titik rujukan. Kita perlu untuk menjadi pemimpin kepada mahasiswa. Bersama dengan pembina, kita meneraju arus memimpin mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.